Sorry lah. Sampai nak rakam. Minta maaf kan. Kalau tengah mandi wajib, kemudian buang air kecil, kena mandi semula ke? Okey. Dalam perbahasan fiqh, tak ada lagi istilah perkara yang membatalkan ataupun bab yang membatalkan mandi wajib. Contohnya kalau solat, memang ada bab mubtilat as-salah kan. Untuk orang yang makan ketika solat ataupun pergerakan yang lebih daripada 3 kali, itu boleh membatalkan solat. Namun mandi wajib, para fuqaha tak, wallahu alam, alama ara, dan apa yang saya tahu, tak ada lagi benda yang boleh membatalkan mandi wajib. Dan mandi wajib itu adalah wasail. Wasail dia ibadah. Dia adalah wasilah untuk kita solat ataupun ibadat-ibadat yang lain. Mandi wajib dengan wuduk yang saya sebutkan pada kelas-kelas sebelum ni. Jadi kalau yang contoh buang air kecil, dia tidak membatalkan mandi wajib itulah. Maka diteruskan je lah mandi wajib. Wallahualam. Bagaimana keadaan orang yang mandi wajib tanpa berterusan, kemudian dia melakukan sesuatu ibadah itu? Okey, mereka yang tidak ada mualah dalam mandi wajib, macam yang saya ceritakan tadi kan, bagi kronologi tadi, mereka dia mandi wajib separuh je, separuh badan, lepas tu dia pergi kerja dan sebagainya. Mungkin sebab dia dah terlalu lewat untuk pergi kerja. Dalam keadaan tu, apabila keadaan tu dibolehkan apabila tidak ada solat yang tidak masuk waktu solat. Contoh ataupun kita katakan tidak ada solat yang dia wajib untuk lakukan. Contohlah, kalaulah dia mandi wajib macam tu, dia mandi separuh je. Lepas tu masuk subuh. Subuh kan sekejap je sampai syuruk kan, sampai ke 7. Jadi dia diwajibkan ke atas dia untuk mandi secara keseluruhan. Dia tak boleh nak buat macam saya sebutkan tadi. Macam dia mandi separuh lepas tu dia solat. Tak boleh lah, tak sah. Sebab mandi wajib dia belum sempurna. Jadi untuk yang saya kongsikan tadi, sebab tu saya kata dia bangun ataupun dia lepas solat subuh dah, tapi dia pukul 8 je tu dia nak masuk kerja, tapi dia perlu mandi wajib lepas daripada solat subuh. Lepas solat subuh tu sampai zuhur kan panjang kan. Jadi sebelum zuhur tu dia boleh kena sempurnakan balik mandi wajib tu. Maknanya dia balik rumah, dia basuh balik tempat yang dia belum basuh. Contoh dia basuh kepala je tadi kan. Baru dia akan baru dia punya mandi wajib dia sah dan dia boleh untuk solat zuhur. Jadi orang yang berada dalam waktu solat dia ada kewajipan untuk solat subuh. Dia kena settlekan dia punya mandi wajib dulu. Wallahualam. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan orang yang mandi wajib tanpa berterusan kemudian dia melakukan? Okey, tu yang tadi saya jawab. Ibadah dia tidak diterima lah kan, melainkan dia sempurnakan mandi wajib dia. Melainkan, okey, saya faham Zulaikha nak masukkan kalau yang solat tu memang tak sah. Tapi contohlah kalau dia buat ibadah lain seperti dia berzikir dalam hati, itu bolehlah dapat pahala. Ataupun dia mendengar Al-Quran ketika dia tak suci lagi mandi wajib dia kan, tak sempurna lagi, dia dapatlah pahala. Melainkan ibadah yang diwajibkan untuk dia mandi wajib. Contoh macam solat tadi. So kenalah dia sempurnakan mandi wajib dulu, barulah dia boleh solat. Kalau macam puasa, kalau dia tak mandi wajib pun sah juga puasa dia kan. Cuma dia berdosa lah kalau dia tak solat. Cuma untuk puasa tak perlu untuk mandi wajib pun sah je puasa dia. Seterusnya, maaf, saya nak tanya beberapa soalan kaitan perempuan haid. Perempuan haid boleh pegang mushaf Quran yang ada terjemahan ke tak? Boleh mengulang hafalan dan tasmid? Boleh tak berwuduk? Okey. Perempuan haid boleh pegang mushaf Quran yang ada terjemahan tak? Okey. Pertama sekali, kita kena bezakan antara mushaf dan juga tafsir dan juga terjemahan. Saya letakkan tafsir dan terjemahan ni satu kategori sama. Quran atau mushaf ni satu benda yang berbeza. Apa yang saya belajar daripada guru saya Salim, kalau Quran ataupun satu kita kata mushaf tu kan, kita tengok Quran zaman sekarang, kita kena tengok dia punya bilangan ayat Quran dan juga tafsir dia ataupun terjemahan dia kan. Kalau terjemahan dia lebih banyak daripada mushaf ataupun ayat Quran tu, maka dikategorikan kitab ni sebagai kitab terjemahan, bukannya mushaf Quran. Contohlah kalau memang Quran sahaja, tak ada terjemahan, so ayat dia lebih banyak daripada terjemahan.
ataupun depan tu just tulis terjemahan sikit je, tapi majoriti dalam buku tu adalah mushaf Al-Quran. Jadi dia dikira sebagai mushaf dan tidak boleh pegang bagi orang yang haid. Saya sarankan, sebahagian fuqaha kata tak apa, kita boleh taklid dengan mazhab lain, tapi mazhab Syafi'i memang tak boleh pegang mushaf. Cuma satu kaedah yang saya boleh sarankan, kalau untuk terutama orang yang menghafal Quran kan, orang yang ada jadual perlu hafal, kalau dia nak gunakan pandangan yang boleh pegang mushaf yang walaupun dia haid, saya sarankan lebih berhati-hati adalah dengan menggunakan mushaf terjemahan, yang mana terjemahan dia lebih banyak daripada ayat Quran. Dikiaskan dengan macam buku-buku agama. Buku-buku agama kan ada ayat Quran sikit-sikit. Jadi dia tak dikira sebagai Al-Quran, buku-buku agama. Sebab apa? Ayat Quran tu sikit daripada konten yang ada dalam buku tersebut. Sama juga terjemahan ataupun tafsir yang ayat dia lebih banyak. Dan tafsir ni kalau guru saya dia tengok, contoh macam tafsir Jalalain, tafsir Jalalain ni dia lebih banyak dia punya ayat ataupun dia ringkas. Jadi mungkin dia sama level dengan dia punya ayat tafsir tu dengan ayat Quran tu lebih sama. Kalau sama tak boleh. Dia kena macam tafsir yang panjang. Dia punya ayat dia lebih banyak daripada ayat Quran, maka dikategorikan sebagai kitab tafsir, bukannya kitab mushaf Al-Quran. Jadi boleh pegang. Wallah. Yang kedua, mengulang hafalan dan tasmi'. Okey, ini untuk orang yang ada kewajipan untuk mengulang hafalan dan tasmi'. Tersilap saya, pandangan mazhab Maliki yang membenarkan. Dan sebenarnya Syafi'i dia ketat sikit dalam isu ni. Sebab dalam ayat Quran tu, atur ataupun perkataan suci dekat dalam Quran, ada dua maksud. Sebahagian kata orang yang la yamassuhu ilal mutahharun kan. Dalam Quran kata la yamassuhu, janganlah pegang ilal mutahharun, orang yang melainkan orang yang suci. Dalam ayat tu Imam Syafi'i ataupun Sadah Syafi'iyah kata mutahharun itu orang yang suci, melainkan suci. So tak bolehlah pegang la yamassuhu, janganlah pegang Al-Quran melainkan orang yang suci. Namun majoriti fuqaha selain Syafi'iyah kata mutahharun dari situ adalah malaikat. Maka sebab cerita surah Waqi'ah kan, tak silap saya, cerita tentang la yamassu ilal mutahharun adalah cerita tentang malaikat. Quran tu ada dekat Lauh Mahfuz kan, dekat atas. So pendapat wallah alam, kalau tengok perbahasan antara fuqaha ni, nampak hujah tu lagi kuat lah kan, sebab ayat Quran tu cerita tentang dekat atas malaikat kan, cerita malaikat. So mutahharun di sini, orang-orang yang suci ni adalah malaikat. Namun sebahagian tafsir, terutama yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, mutahharun adalah orang yang suci daripada haid. So dalam ayat ni istinbat hukum, para fuqaha Syafi'iyah istinbat tak bolehlah pegang untuk orang yang haid. Namun ada istisna lah kalau kita tengok fatwa-fatwa yang keluar sekarang, terutama Dr. Zulkifli dan sebagainya, membenarkan bagi orang yang ada kewajipan untuk hafalan dan tasmi' sahaja. Allah. Boleh tak berwuduk? Okey, wuduk tak boleh. Sebab ada orang tanya soalan sebelum ni, boleh tak berwuduk untuk tidur kan? Untuk tidur. Setengah kita, adat kita lah. Saya tak tahu, saya tak pernah jumpa lagi dalil berkenaan dengan orang yang ataupun sunnah Nabi okey. Saya tak pernah jumpa perbahasan berkenaan dengan disunatkan untuk ambil wuduk sebelum tidur kan. Sebab apa? Wuduk ni adalah ibadat. Jadi orang yang tak suci, orang yang haid, tak boleh berwuduk sebenarnya walaupun nak tidur. So dia kena tidur dengan tanpa wuduk lah. Maksudnya dengan basuh kaki dan sebagainya. Dan tak ada galakan pun untuk tidur sebelum tidur berwuduk, melainkan apa yang dilaksanakan ataupun yang dilakukan oleh orang-orang Melayu kita lah. Allah. Kalau masa tengah dia wajib wuduk solat, andai kata hati kita tak khusyuk dan teringat benda lain, tiba-tiba macam datang lintasan hati, kita terniat nak buat benda lain, buat ibadah lain. Betul, lepas ni nak buat solat taubat kepada Allah, adakah batal dan kena buat ibadah? Okey, ni berkenaan dengan mandi wajib, wuduk dan juga solat kan. Dia ada beza. Mandi wajib dan wuduk ni adalah wasail fil ibadah. Jadi kalau terlintas apa-apa pun tidak ada isu lah. Sebab kalau dia cukup niat dan juga dah ratakan air ke seluruh badan, so sah dia punya mandi wajib dan juga wuduk dia. Namun untuk solat, kita dianjurkan untuk khusyuk dalam solat kan?
antara galakan ni untuk kita baca ta'awuz, a'udzubillah minasyaitonir rajim sebelum solat. Kita minta Allah SWT lindungi kita daripada gangguan jin dan syaitan. Itu merupakan kita galakan untuk kita khusyuk dalam solat. Nabi SAW ajar untuk kita khusyuk dalam solat dengan tak fikir benda-benda lain dan sebagainya. Dan memang waktu solat adalah tempat yang syaitan akan ganggu kita. Tempat yang paling syaitan nak ganggu kita. Time solat lah dia akan ingat, oh aku nak masak ni lah petang ni. Dapat idea macam-macam solat. Sebab tu Nabi SAW minta kita berlindung daripada Allah SWT, berlindung dengan Allah, dengan pertolongan Allah SWT daripada syaitan. Dan kita tak kata kan khusyuk ni, bila tak khusyuk tak membatalkan solat, tidak. Khusyuk ni bukanlah rukun untuk kita kata solat tu kalau tak khusyuk tak sah, tak. Namun dia adalah sunnah dan adalah galakan untuk ketika solat. Hatta Imam Al-Ghazali kata apa? Orang yang nak solat, contohlah dia nak khusyuk, dia dengan pejam mata. Sebagian orang kata makruh solat dengan pejam mata, tapi Imam Ghazali kata kalau dengan pejam mata dia boleh khusyuk, ke dibolehkan solat dengan pejam mata. Kalau lintasan-lintasan hati tu tidaklah membatalkan solat, melainkan dia sebut dia lafaz dengan perkara-perkara yang syirik ketika solat, lebih daripada 3 perkataan dia lafaz itu baru membatalkan. Tapi kalau semata macam lintasan, dia tengok cerita dongeng tadi, dia tiba-tiba lintas nampak malaikat dan semua, itu tidaklah membatalkan solat tu. Wallahu a'lam. Dia tidak dikira sebagai pertambahan niat. Sebab apa? Kita belajar niat ni adalah pada fi awal ibadah. Pada awal ibadat tu. Time kita nak takbir tu, saya aku solat fardu zuhur 4 rakaat dengan Allah Ta'ala. Time tu je. Lepas tu time dalam solat tu, kalau kita fikir benda lain pun, mesti niat kita yang awal tadi. Fi awal ibadah. Kalau tak ada apa-apa lagi ke? Okey, soalan lagi. Wuduk perlu diambil semula. Tak kalau kita sengaja mengangkat takbir lebih 3 kali atau batalkan. Jawapan dia tak membatalkan wuduk pun. Setengah orang, saya pernah dengar benda ni, kata kalau kita angkat 3 kali was-was, kita punya wuduk batal lah, kena ambil balik. Tak. Itu macam kita kata tradisi kot, ataupun adat orang Melayu yang fikir macam tu kan. Sebenarnya kalau kita baca kitab tafsir pun tak ada yang mengatakan sebegitu. Dan memang kita belajar perkara mubtilat al-wudu, mubtilat perkara-perkara yang membatalkan wudu pun tak ada. Angkat takbir 3 kali, batal lah solat, tak. Wallahu a'lam. Kalau tak ada apa-apa soalan, kita berhenti setakat ini saja. Ada lagi? Abdul Hakim. Saya gatal hidung sebenarnya, makan nangka. Tapi yang kelas hari ni saya lupa nak rakam tau. Sama saya tak tengok komen. Ada orang tanya tadi rakam mana. Tapi saya tak sempat nak rakam. Cuma saya rakam yang soal jawab ni je. So saya akan kongsikan soal jawab ni, insyaAllah. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sampai sini saja. Okay, last ni soalan. Ada orang tanya keluar angin dari farash adakah batal wuduk? Wallahu a'lam. Memang ada istilah kata apa, kentut lah. Dia macam kalau keluar ikut belakang memang batal. Cuma untuk faras ni wallahu alam, saya tanya Syekh saya dulu. Kan saya tanya Syekh Hussam ataupun Syekh Salib berkenaan dengan ni, dan insya-Allah minggu depan saya akan jawab. Saya tak tahu wallah. Itu saja. Qul qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.